agent dengan beri nama lah my memory. Kalau kita tengok dekat workshop studio, dia ada terangkan bagaimana kita nak buat setting tu lah. So kita kena create memory tu, dan apabila kita dah create tu, kita boleh assign kalau ikut dalam workshop studio ni, kita boleh assign kita punya memory tu kepada supervisor agent lah. Okay. So untuk assign, kita klik edit agent, dan kemudian dekat associated tools tu kita boleh klik tick, dan memory akan di attach kepada supervisor agent. Okay, next kita nak settingkan kita punya guardrail lah. So kita bagi nama, dan kita kena letak apa message dia bila kita ada block prompt. Ni especially untuk challenge ni lah, violent violet. So violent violet ni akan tanya soalan. So sepatutnya agent kita akan jawab lah. Jawab apa? Jawab I will not do that. Tu yang message tu kita kena setting dekat kita punya sub agent lah. Okay. Okay, tulis nama, dan tulis kita punya I will not do that. Klik next. Okay, kat sini kita boleh tambah lah add deny topic. Kalau kita tengok game rule untuk violet ni, dia ada beberapa topik lah yang kita kena block. So kita copy, lepas tu kita letak dalam deny topik kita tu tadi. Okay. Okay, sebelum ni kita okay, kita kena attach lah. Attach kita punya supervisor agent dengan guardrail lah. Okay, lepas tu kita dah buat setting tu, so kita boleh start play lah. So kita letak navigation prompt yang paling simple untuk navigation prompt adalah get coins. Okay, sepatah kita akan menggunakan pathfinding tools tu untuk cari jalan yang paling singkat lah. Okay. Dan kat sini sepatah kita akan bertemu dengan beberapa challenge lah. So nampaknya dia semua boleh ni lah. Okay. Jadi so kita cuba lagi sekali supaya kita boleh dapat koin yang lebih banyak, dan kemudian bila masa tak cukup tu sepatah kita akan terus cari treasure lah. So untuk map ni diberi masa 1 minit 10 saat. Okay, so saya dah tulis contoh prompt yang baru. So sepatutnya sepatah ni akan masuk dalam collect coin dan kemudian keluar balik lah. Okay, cuma kat sini untuk code challenge ni sepatah kita tak dapat jawab lah. So mungkin kat next video saya akan tunjukkan lah bagaimana kita nak buat setting tu.